Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Comment ça va? Semua va bien? Très mal? Un peu? Plus ou moins? Comme ci, comme ça? Semua perkataan-perkataan tu adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana dah pernah belajar. Dan kita pernah berkongsi bersama-sama pada episod yang pertama. Salutasi. Jadi bonjour. Sekali lagi Umi Ija ucapkan selamat datang. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Apa khabar? Okey. Kita semua hari ni sibuk-sibuk kan? Semua dah sibuk-sibuk. Semua dah hari ni bercuti, minggu bercuti. Ada yang sibuk, ada yang nak pergi pesta buku kan? Jangan lupa ada pesta buku sekarang ni. Okey, alright. Baik. Hari ni apa yang Umi Jan nak kongsi dengan adik-adik? Kita teruskan. Kita teruskan perjalanan bahasa asing kita di ITBM, di Facebook ITBM dan di YouTube live ITBM. Okey? Boleh adik-adik? Hari ni adik-adik tengok, lainnya apa yang kita nak belajar? Kosong saja. Apa tu? Les interrogatives. Les interrogatives. Apa tu? Panjangnya Umi Je ayatnya. Ya, les interrogatives. Les interrogatives tu apa? Kita akan belajar sama-sama. Kita akan tengok sama-sama. Apa maksud les interrogatives? Panjangnya Umi Je. Les interrogatives. D'accord. Allez, on suit. Baik. Hari ni apa yang kita akan belajar? Apa yang kita akan teruskan bersama-sama? Okey. Hari ni kita akan belajar tentang les interrogatives. Les interrogatifs tu adalah soal. Ayat soal. Kata soal. Okey. Objektif hari ni, malam ni, objektif kita adalah satu. Mengenal pasti apakah kata soal atau frasa soal dalam bahasa Perancis. Okey. Dalam bahasa Perancis apanya kata soal tu Mija? Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Lepas tu kita akan bina ayat. Semestinya dalam pembinaan ayat mesti ada vocabulary. Vocabulary tu apa? Perbendaharaan kata. Selalu dalam kelas Umi Ja akan selalu kata kita mesti belajar perbendaharaan kata. Les vocabulaire dan Umi Ja akan kongsi situasi-situasi di mana adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan les interrogatifs. Macam mana nak pakai? Di mana nak pakai? Di mana nak guna? Okey? Boleh? Alright. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Les interrogatifs. Dalam bahasa Perancis, asas ada 7. Ada berapa? Ada 7. 7 les interrogatifs yang digunakan dalam pelbagai situasi. Jadi Umi Ja dah buat satu kesimpulan supaya tuan-tuan dan puan-puan adik-adik tidak merasa alah susahnya Umi Ja. Okey, tak susah, kita buat dalam peta minda bagai ni. Okey, macam ni. Qui? Qui? Siapa? Qui? Comment ça s'écrit? Q-U-I. Qui? Qui? Macam kita sebut qui, kunci. Qui? Siapa? Okey? Siapa? Quoi? Adik-adik suka tanya kan? Apa? Quoi? Ataupun ke? Ke tu nanti kita belajar sikit lagi. Untuk level ni kita tanya quoi dulu. Quoi apa? Quoi tu apa? Apa? Kalau Kedah kata apa? Nak apa? Apa? Apa Apa? Okey. Semestinya kalau kita pergi ke kedai, combien? Combien? Combien tu berapa? Berapa? Okey. Combien? Okey? Combien? Macam comb, sikat rambut, combien, tambah bien. Combien? Senang. Tu di mana? Di mana? Okey. Comment? Comment lagi satu apa? Comment bagaimana? Adik-adik suka kan kalau nak menggosip bagaimana? Boleh tanya, comment? Macam koma, tapi kita jangan katalah koma tu, dia koma.
Comment? Okey, comment? Pourquoi? Kenapa? Kenapa? Sebab. Sebab. Bagi sebab. Kenapa? Kenapa tak suka datang kelas? Kenapa? Pourquoi? 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 Quand? Quand tu adalah bila. Quand? Quand adalah bila. Bila. Okay, ini menjawab kepada soalan-soalan asas yang selalu kita ni. Umi ulang balik daripada awal. Qui? Siapa? Quoi? Apa? Combien? Berapa? Comment? Bagaimana? Macam selalu Mija kata, comment ça va? Bagaimana? Sihat? Awak sihat? Comment? Comment? Pourquoi? Kenapa? Pourquoi? Quoi? Quand? Quand adalah bila. Quand? Bila. Quand adalah bila. Quand est-ce que? Quand? Quand tu es né? Bila awak dilahirkan? Quand? Bila. Oh, di mana? Où habitez-vous? Kan selalu Mija tanya dalam perkataan dalam kelas yang kedua. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Di mana awak tinggal? Okey? Boleh? Alright. Sekali lagi Mija ulang. Qui? Quoi? Combien? Où? Comment? Pourquoi? Quand? Quand? Okey? Quand? Okey. Okey, dalam bahasa Perancis dia ada 3 fasa. 3 fasa macam mana ayat tu boleh menentukan sama ada ia ayat penyata atau ayat tanya. Melalui yang pertama, kaedah yang pertama adalah intonasi. Vous aimez le café? 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 Nampak? Bila dia tone dia semakin atas soalan. Ayat tanya. Bila tone dia ke bawah, vous aimez le café? Vous aimez le café? Vous aimez le café? Ayat dia monoton ke bawah, menurun ke bawah. Itu adalah ayat yang membezakan di antara ayat tu walaupun dia tak ada tanda soal. Cara kita bercakap boleh menentukan dia adalah ayat tanya atau ayat penyata. Boleh? Umi ulang sekali lagi. Melalui intonasi. Satu ayat boleh menjadi ayat penyata atau ayat soal. Jadi ayat penyata dia akan rendah. Tekanan dia rendah. Tetapi kalau ayat tu adalah ayat soal, dia akan meninggi. Semakin meninggi. Okey. Formula yang kedua. Kita akan tanya dengan est-ce que? Est-ce que vous parlez français? Est-ce que? Parler semua orang dah tahu kan verb apa? Verb dia adalah verb to speak. Est-ce que vous parlez français? Do you speak French? Do you speak French? Awak bercakap bahasa Perancis? Okey. Est-ce qu'il habite à Paris? Est-ce qu'il habite à Paris? Habite? Yes, tinggal. Live. Adakah dia tinggal di Paris? Est-ce qu'il habite à Paris? Okey? Boleh. Est-ce qu'il habite à Paris? Est-ce qu'il habite à Paris? Est-ce qu'elle habite à Paris? Est-ce que vous habitez à Paris? Est-ce qu'il parle français? Est-ce que vous parlez français? Okey? Boleh? Alright. Okey, lepas tu dengan nada ayat contoh. Soalan masih lagi dalam kategori yang ketiga bertanya. Contoh, où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il habite? Maksud dia gabungkan les mots interrogatif tadi yang kita ada 7 tu, tambah dengan ESK, est-ce que, dan tambah dengan ayat. Contoh, où. Tadi kan kita kata, où, di mana? Est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous habitez? Pourquoi est-ce qu'elle apprend le français? Apprend tu belajar. Pourquoi? Kenapa dia belajar bahasa Perancis? Di mana dia tinggal? Kenapa dia belajar bahasa Perancis? Où est-ce qu'elle habite? Pourquoi est-ce qu'elle apprend le français? Kenapa dia belajar bahasa Perancis? Nampak tak? Level dia adalah satu ayat yang sama. Ayat penyata, intonasi boleh naik akan menunjukkan itu adalah tanda soal.
Yang kedua, dengan menggunakan perkataan est-ce que saja di hadapan. Est-ce que vous parlez français? Est-ce que plus ayat. Est-ce que dan tambah ayat. Dan kalau di peringkat yang paling tinggi lagi adalah les mots interrogatifs yang 7 tadi tambah dengan est-ce que dan tambah dengan ayat. Boleh? Okey, Umi jadi repeat sekali lagi. Vous aimez le café? Vous aimez le café? Vous aimez le café? Vous habitez Paris? Vous habitez à Paris? Vous habitez à Paris? Ya, bila suara dia, tona dia ke atas. Memanglah suara Umi je kuat sikit kan. Vous habitez à Paris? Nampak? Vous habitez à Paris? Okey? Alright. Vous aimez le café? Okey. Satu. Yang kedua, est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous aimez le café? Kita ambil ayat ni. Est-ce que vous aimez le café? Bila kita nak tanya, nak ajak kawan kita makan kan? Nak tanya dia, suka dah dia suka minum kopi tak? Ada setengah orang dah suka minum kopi kan? Est-ce que vous aimez le café? Est-ce que vous aimez le café? Okey, kopi ni memang minuman kesukaan orang Perancis. Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Jangan tambah le, okey? Est-ce que vous parlez français? Est-ce qu'elle habite à Paris? Est-ce qu'elle habite à Kuala Lumpur? Est-ce qu'elle habite à Jakarta? Est-ce qu'elle habite à Bangkok? Mana-mana tempat lah. Okay? Est-ce qu'elle habite mana-mana? Okay? Alright. Yang ketiga adalah les mots interrogatifs yang ada 7 ditambah dengan est-ce que dan tambah dengan ayat. Contoh ayat. Où est-ce que vous habitez? Dah dulu. Où est-ce qu'elle habite? Où est-ce qu'elle habite? Où est-ce qu'il habite? Ada 7, ada 6 kata ganti nama yang kita dah belajar. Où est-ce qu'il habite? Où est-ce que nous habitons? Où est-ce que vous apprenez le français? Apprenez-le, ok? Alright. Pourquoi elle apprend le français? Pourquoi est-ce que elle apprend le français? Pourquoi est-ce qu'elle apprend le français? Pourquoi est-ce que vous apprenez le français? Pourquoi est-ce que nous apprenons le français? Tiba-tiba kena paksa belajar bahasa Perancis kan? Boleh tanya, kenapa kita belajar bahasa Perancis? Pourquoi est-ce que nous apprenons le français? Contoh, okay? Boleh? Alright. Ini satu situasi yang Umi Jedah susun untuk adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan boleh bercakap lah sikit-sikit. Kalau tiba-tiba kena pergi Perancis, kena belah cakap dengan orang yang penuturnya bahasa Perancis kalau di Malaysia pun, okay? Combien coûte cette baguette? Semua orang tahu kan roti baguette. Okay, sebelum kita tengok dialog, kita tengok dulu vocabulary. Vocabulary yang Umi je nak, vocabulaire yang kita nak belajar hari ni, une baguette. Une baguette. Jangan baguette. Janganlah dia sebut baguette ke apa ke. Roti panjang tu sebutan dia adalah baguette. Baguette bukan budget. Baguette. Okay? Une baguette. Les boissons. Boisson tu minuman. Okay, minuman tak kisah. Apa-apa minuman pun dikategorikan sebagai minuman. Les boissons. Okay? Frasa yang adik-adik, kalau kita nak tanya di dalam kawasan supermarket atau di mana kawasan yang kita membeli belah, combien coûte? Berapa harga? Combien coûte? Où sont? Nak tanya tiba-tiba mana nak cari margarine. Margarine tu apa? Margarine, okay? Alright. Nak cari butter ke? Nak cari pain ke? Pain tu apa? Bukan pain tu. Pain tu adalah roti. Okay, tiba-tiba nak cari les légumes ke? Les carottes atau les pommes dan sebagainya. Où sont? Di mana? Di mana? Kenapa guna sont? Sebab dia ada banyak. Kita tak katalah où sont? Où est le pomme? Nak cari satu apple ke? Tak. Où sont les pommes? Je voudrais. I would like to. Jangan guna perkataan je veux. Dalam kesopanan Perancis, kena kata je voudrais. I wish to have. Okay? Itu adalah dalam kesopanan, kesantunan Perancis. I wish to have. Je voudrais. I would like to have. Okay?
Merci beaucoup. Jangan kata merci. Kesantunannya adalah merci beaucoup. Terima kasih banyak-banyak. Kadang-kadang terima kasih pun tak bercakap. Okey? Dalam bahasa Perancis, dalam budaya Perancis, dua perkara ni kena ingat kalau kita pergi kedai adalah ucap je voudrais. Dan yang kedua adalah merci beaucoup. Satu lagi yang terlupa nak kongsi, bonjour. Macam kita bagi salam. Kadang-kadang kita tak suka bagi salam kan? Tak apa. Dekat sana kena belajar. Kena bagi salam. Bonjour. Bukan bagi assalamualaikum. Bonjour. Dah Umi jadi kan belitih. Bonjour. Bonjour madame. Je voudrais une baguette s'il vous plaît. Dengar perkataan s'il vous plaît. Please. Itu adalah salah satu contoh dialog kesopanan. Baik, kita tengok yang apa yang Umi ada tulis kat sini. Combien coûte cette baguette? Berapa harga baguette ni? Combien coûte cette baguette? 2 euros. 2 euros. Kena belajar pandai sebut. 1, 2, 2, 12. 2 dengan 12. 12 adalah 12. Kalau 2 adalah 2. 2 euros. Umi je selalu sebut 2 euros. 2 euros. Sagi kan orang kata apa benda? Sebab X dengan E bertemu jadi Z. 2 euros. Okay? Untuk adik-adik semua, tuan-tuan dan perempuan yang baru belajar, gunalah perkataan 2 euros. Okay? 2 euro. Où sont les boissons? Di mana air minuman? Tak kisahlah air apa pun. Où sont les boissons? Où sont les boissons? Les boissons. Bukan les boisons. Jangan kata les poissons pula atau les poissons tu ikan. Kalau jangan pula kata où sont les poisons. Les poisons tu dia tanya awak nak beli racun ke? Okey? Où sont les boissons? Les boissons. Okey, Mija sebut les boissons. S menjadi satu S. Hidup S dia. Dia bukan jadi Z. Walaupun dia dihimpit dengan dua voyal, dua vokal. Okey? Jadi les boissons. Okey? Où sont les boissons? Là-bas. Oh, là-bas. Là-bas tu di sana. Là-bas, à gauche. Kita belajar lagi à gauche, à droite. À gauche di sebelah kiri. Okey? Là-bas. Dekat sana, dekat belakang, di sebelah kiri. Okey? Alright. Okey. Next. Les professions. Les professions, apa pula Umi Ija bukan profesor, tak. Les professions tu adalah pekerjaan. Okey. Apa perkataan-perkataan vocabulary pekerjaan? Umi Ija pernah kongsi? Tak pernah? Okey. Ataupun adik-adik dah lupa. Professeur. Enseignante. Enseignant. Okey. Kalau dia guru, boleh kata professeur ataupun enseignant. Okey. Ataupun kalau dia perempuan, guru perempuan, kena sebut enseignante. Enseignante. Kena sebut kat belakang tu. Kalau dia guru lelaki, enseignant. Kalau profesor, boleh juga. Profesor bukan saja profesor dekat universiti ya. Kadang-kadang, tak boleh lah nanti prof saya marah. Tak, dekat dalam Perancis, di Perancis profesor boleh juga menjadi guru sekolah. Okey? Le professeur tu, jangan ni. Boleh kadang-kadang jadi belajar bahasa Perancis jadi prof. Okey? Professeur, enseignante, enseignant, enseignante. Okey? Étudiant. Kalau lelaki. Étudiante. Ingat? Tu perempuan. Pelajar. Okey? Médecin. Médecin. Ada dia letak lidah tu dekat atas, labial di atas. Médecin. Médecin. Macam kita kata mad, I am mad with you. Okey, médecin. Tinggal letak kat atas, tinggal di atas. Médecin. Ingénieur. Ingénieur tu jurutera. Ingénieur. Vendeur. Kalaulah jurujual lelaki, vendeur. Vendeuse adalah jurujual perempuan. Umi dah ulang sekali lagi perkataannya. Professeur. Étudiant. Étudiante. Enseignant. Enseignante, médecin, ingénieur, vendeur, vendeuse. Baik, kita tengok kata soal yang kita gunakan untuk profession. Kalau kita jumpa orang kan. Bonjour. Comment vous appelez-vous? What is your name?
Comment vous appelez-vous? Bonjour. Comment vous appelez-vous? Okay, pernah tengok? Appeler? Yes. What is your name? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Bonjour. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? What is your name? Je m'appelle Nadia. Je m'appelle Umida. Je m'appelle. My name is. Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Apa pekerjaan tuan-puan? Apa pekerjaan puan? Que faites-vous dans la vie? Je suis enseignante. Saya guru. Je suis enseignante. Je suis enseignante. Okey, ingat. Untuk pekerjaan, verb dia selalu verb être. Être, pergi cari dekat dalam le Becherel macam mana nak buat konjugasi être. Umi je dah kongsi dekat dalam kelas sebelum ni. Je suis enseignante. Je sebab saya. Je suis enseignante. Kalau dia, il est enseignant. Il est enseignant. Elle est enseignante. Kalau elle, perempuan, elle est enseignante. Boleh? Okey. Où travaillez-vous? Di mana awak bekerja? Où travaillez-vous? Awak kerja di mana? Où travaillez-vous? Je travaille à Kuala Lumpur. Je travaille à Paris. Je travaille à la maison. Maksud dia apa? Kalau dia kata je travaille à la maison, dia BDR. Dia bekerja dari rumah. Okey? Je travaille à la maison ataupun dia tak bekerja. Jadi kerja di rumah dia buat kerja rumah. Okey? Je travaille à Kuala Lumpur. Je travaille à Paris. Je travaille à Londres. Kalau dia kerja dekat London. Je travaille à Londres. Je travaille aux États-Unis. Itu saya bekerja di USA. Okey? Boleh? Au café. Ini semua orang suka. Suka melepak dekat kedai kopi. Au café tu, dia bersantai di kedai kopi. Au café tu kedai kopi. Okey? Vocabulary yang kita nak belajar hari ni. Kafe. Bukan cafe. Kafe. Kalau nak sebut cara Perancis, kafe. Un café. Okey? Yang ni. Croissant lah. Tak tahulah macam-macam sebut kan. Umi dengar. Croissant. S. Siapa yang pandai dia sebut, dia tahu. S2. S jadi satu. Un croissant. Un croissant. A daripada dalam. Croissant. Un croissant. T tak bunyi. Un croissant. L'addition. L'addition tu adalah bil. Bukan addition yang dia tambah tolak tu. Tak. L'addition ni adalah bil. Okey. Serveur. Serveur tu pelayan lelaki. Kalau serveuse, pelayan perempuan. Okey. Tadi dah belajar perkataan vendors kan kat belakang kan. Okey, nanti cari. Serveuse. Ubah. R ni tukar EUS. Okey. Baik. Sekejap. Alright, okey. Kita tengok perbualan. Dialog. Serveur. Bonjour madame. Nampak tak semua guna perkataan bonjour. Bonjour madame. Client tu. Okey. Bukan client. Client. Sebab ada E. Client kalau pelanggan lelaki, client saja. Tapi sebab dia ada T ni, kita tahu dah perempuan. Sebab dia sebut sini atas madame. Client. Jawab. Bonjour. Serveur kata, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez? What do you want to take? What do you want to have? Okay? Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que? Yang ni panjang-panjang dia sebut ke saja. Ya. Qu'est-ce que? Dia sebut qu'est-ce. Okay? Qu'est-ce que? Yang ni sebut qu'est-ce bukan case. Qu'est-ce que vous prenez? Daripada verb prendre. Qu'est-ce que vous prenez? What do you want to take? Okay? Apa pesanan anda? Klien jawab, un café et un croissant. Satu tas kopi dan croissant. Dan satu croissant, roti croissant tu. Yang tuan-tuan perempuan kata apa? Croissant. Tak, is croissant. Ini macam marah sikit. Un café et un croissant. Okay? Serveur kata, très bien. Baik. Bagus. Combien ça coûte?
Tadi kan kita belajar perkataan combien. How much? Tadi perkataan berapa kan? Combien ça coûte? Berapa harganya? Ça coûte tu adalah harga. Berapa harganya? L'addition. Adik-adik boleh ubah perkataan l'addition s'il vous plaît. Can I have the bill please? Itu. Okay, boleh? Alright, next. Kita belajar arah. La direction. Bukan direction. Direction tu ada arah, betul. Tapi sebutan Umi je sebut la direction. Direction, arah. Okay? À gauche. Kalau Umi je salah, jangan lagi kata Umi je sebut salah. Perkataan apa? Kiri Umi je sebab kita mirror kan? Okay, à gauche. Umi je pun salah. À gauche is kiri. À droite, kanan. Okay, sekali lagi Umi je ulang. À gauche di sebelah kiri, à droite sebelah kanan. Okay? À gauche, à droite. Okay, kalau Umi kata yang ni, droite. Sebelah sini, gauche. Jangan silap. Gauche ke droite? Yes, à droite, à gauche. Dah jadi macam stewardess pula kan? Okay, à droite, à gauche. Okay? Tout droit, tout droit. Tout droit tu maksud dia jalan terus kan, kalau kita tengok Waze kan. Jalan terus ke hadapan, maju ke hadapan. Memang mau maju ke hadapan. Okey, tout droit, jalan terus. Okey, jalan terus. La gare. La gare. La gare tu station. La gare de métro, station metro. La gare, selalunya orang kata station kereta api. Okey? Kat Perancis, dekat Paris dia ada macam-macam. Kat Malaysia pun Kuala Lumpur kan macam-macam. Ada Putra, ada LRT, ada MRT. Tapi semuanya adalah perhentian. Boleh? Okey, station. Ada les stations. La gare, tout droit, à gauche, à droite. Okey, baik. Kita tengok dengan Umi lah zahirkan dengan dialog. Bonsoir monsieur. Nampak tak? Bonjour monsieur. Tukar bonsoir pula. Bonjour monsieur. Bonjour. Où est la gare? Où est la gare? Di mana station? Kalau adik-adik pergi, mana je station metro Trocadero nak pergi tengok Tower Eiffel kan? Où est la gare? Où est la gare? Di mana gare? Où est la gare? La gare est à côté du café. La gare est à côté. À côté ni di tepi atau bersebelahan. La gare est à côté du café. Maksud dia station tu berada bersebelahan dengan kedai kopi. Okay? La gare est à côté du café. Comment aller à la gare? How to go to the station? Comment? How? Comment aller à la gare? Comment aller à la gare? Comment aller à la gare? Lah Mija sebut T pula, ta pula. Ya, sebab T dengan A kan jadi tali, ta lah kan. Tapi kalau tidak sebut satu-satu. Comment aller à la gare? Comment aller à la gare? Nanti belajar sekali, 2-3 kali nanti akan boleh sebut. Okay, comment aller à la gare? La gare est à côté du café. Boleh? Okay. Alright. Sekarang giliran adik-adik. Kalau adik-adik boleh, jawab dekat komen di bawah, okey? Ataupun hantar saja maklumat nanti. Comment vous vous appelez-vous? Tadi dah ada. Comment vous vous appelez-vous? Où habitez-vous? Di mana awak tinggal? Vous aimez le français? Vous aimez le français? Que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Combien de langues parlez-vous? Combien de langues parlez-vous? Parler, speak, combien berapa long bahasa? Berapa bahasa awak boleh bercakap? Que faites-vous? Tadi kita dah belajar. Vous aimez le français? Vous aimez le français? Aimer, like. Do you like French? Jawab sendiri. Où habitez-vous? Tadi dah ada. Comment vous vous appelez-vous? Okey, nampak tak? 5 ayat adik-adik dah boleh pandai dah untuk bercakap, untuk menyebut dan boleh praktis. Okey? Boleh?
Baik, untuk hari ni kita dah belajar apa? Kita belajar beli barang. Pergi kedai, kita dah tahu dah. Okey, order barang dah, takut, jangan takut. Combien? Oh, qu'est-ce que? Combien ou qu'est-ce que? Ni selalulah dalam beli belah mesti ada 3 perkara ni, 3 dari 7 yang kita tengok. Kalau memesan di kafe pun sama juga. Qu'est-ce que? Soalnya ni qu'est-ce que c'est? Tak tahu ni roti apa ni, boleh makan tak boleh makan, okey? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que? Combien? Sebab kita nak bayar kan? Combien? Nampak dekat sini pun combien. Bila kita nak beli belah mesti ada perkataan combien. Okey? Berkenalan tentang kerjaya. Qui? Que? Où? Qui? Qui? Qui est-elle? Ah, elle est mon professeur. Qui est-elle? Qui est-elle? Qui est elle? Sebab T kan T sebenarnya. Okey. Qui est-elle? Siapa dia? Tu nak jadi sibuk sikit. Siapa dia tu? Kan? Kadang-kadang, budak baru. Okey. Qui est-elle? Okey. Alright. Siapa dia? Okey. Qui? Que? Qu'est-ce que? Okey. Qu'est-ce que? Tadi kita kena. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites déjà votre travail? Apa ni? Tengah buat apa ni? Tengah buat kerja rumah tak habis. Où est-ce que vous avez mis le livre? Di mana kau letak buku tu? Tu semua ni yang kita berkenalan, bila kita berkerjaya, kita tahu où habitez-vous? Où travaillez-vous? Kan tadi kita belajar. Où? Comment? Où? Macam mana nak pergi? Comment nak pergi? Di mana? Okay? So sebenarnya dalam apa yang kita belajar ni semua, 7 perkara tadi, semua kita boleh guna dalam kehidupan harian kita. Di mana-mana kita pergi, direction. Nak beli belah, semua menggunakan perkataan 7 perkataan yang sangat essential. Jadi adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan jangan takut bila tersesat bersama dengan penutur bahasa Perancis, dah boleh tanya. Boleh bercakap, nanti janganlah cakap orang Perancis tak nak cakap bahasa Inggeris. Bukan, kita cuba menggunakan bahasa mereka. Boleh? Alright. Okay, itu saja. Merci beaucoup. À très bientôt. Kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut tentang bahasa-bahasa yang kami tawarkan di bahagian di Akademi Bahasa dan Terjemahan, adik-adik boleh layari di laman sesawang ITBM, atau adik-adik boleh saja bertanya di foreignlanguage@itbm.com.my atau di training@itbm.com.my. Kami menawarkan semua program terjemahan pun kita tawarkan, program bahasa asing telahlah kan, mestilah. Okey, kalau adik-adik nak tanya, Umija tak cukup lah, nak belajar lagi, nak belajar tentang bahasa Arab. Okey, jangan lupa bulan hadapan 3 dan 4 hari bulan kalau Umija tak salah. Tu 3 dan 4 hari bulan kita ada untuk adik-adik yang susahnya nak sebut bahasa Arab. Umija penatlah belajar bahasa Arab, tak pandai-pandai. Okey, Abang Salam akan berkongsi program bahasa Arab Nahu, betulkan sebutan. Betul Salam. Okey, ya. Tata bahasa. Umija kata Abang Salam kata tata bahasa. Okey, belajar tata bahasa. Untuk bahasa Arab, kita belajar sama-sama, fasih sama-sama untuk menulis dalam bahasa Arab, bahasa kita. Okey, dan untuk bahasa Mandarin, kita ada untuk bulan 7 Julai. Untuk bulan 7. Bahasa Jepun kita ada, hiragana, katakana, siapa-siapa yang suka nak menulis. Dan kita ada juga untuk bahasa Korea, Express Korea, kalau adik-adik nak belajar bahasa Korea. Okey, itu bahasa yang kita tawarkan untuk bulan Jun. Kalau adik-adik semua nak bertanya, Umija tak puas hatilah. Nak bertanya boleh berhubung dengan kami. Kami ada 3 orang dekat tim bahasa asing, 4145-1936, 1941-1926. Okey, kalau susahlah nak cari, pergi saja dekat laman sesawang kita, ITBM, www.itbm.com.my. Adik-adik suka TikTok, pergi saja TikTok ke Jom Bahasa Asing atau Hebat Bahasa. Atau adik-adik kata, saya bukan orang TikTok, saya orang Instagram. Okey, Abang Salam selalu akan update dekat dalam Jom Berbahasa Asing. Di situ pun boleh, adik-adik boleh dapatkan maklumat. Boleh tanya je, message saja kat situ. Atau di dalam Facebook. Ada Facebook Bahasa Asing, Jom Bahasa Asing, dan Facebook Akademi Bahasa dan Terjemahan. Boleh saja drop any messages, any apa-apa pertanyaan tentang bahasa asing atau kursus penterjemahan, boleh saja pergi ke situ. Boleh?
Okey, share dan like video ni, share dan like YouTube kami. Dan kalau adik-adik suka lagi nak ikut, stay tune untuk bahasa yang asing akan datang, untuk episod akan datang. Terima kasih. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Bonjour, salut, bonjour. Allô mes amis, comment ça va? Allô mes amis, comment